Simpan RM100 sebulan dalam akaun Gap atau 1 gram sebulan, mana yang lebih baik? Soalan ini ibarat simpan RM1 berbanding RM100. Mana yang lebih baik? Dalam menyimpan, lebih banyak kita allocate untuk menyimpan, lagi cepat simpan kita bertambah. Jadi formula mudahnya, lagi banyak kita dapat menyimpan, lebih baik untuk kita. Tapi tuan-puan, jangan pandang rendah kalau tuan-puan cuma mampu simpan RM100 sebulan. RM100 sebulan kita dapat menabung sekitar 0.1 gram emas melalui akaun emas Gap. Tuan-puan sedang membina tabiat atau habit untuk menyimpan secara konsisten. Kalau masa gaji RM2,000 tak mampu menyimpan, kalau gaji RM20,000 tak mampu nak menyimpan. Bak kata pepatah, besar periuk, besarlah kerakmu. Pendapatan bertambah, keinginan pun ikut bertambah. Akhirnya simpanan tiada. Kalau kita simpan RM100 sebulan dalam akaun Gap, sepatutnya akan ada sekitar 1 gram lebih dalam akaun selepas setahun. Tapi pengalaman penyimpan emas saya, biasanya simpanan mereka akan lebih daripada itu. Jadi terus mulakan tabungan dengan RM100 atau 1 gram, klik button sign up atau hubungi saya. Saya bantu sebaiknya.